Sambil-sambil kemula itu ada tazkirah sikit, apa semua sikit. Itu okey. It's okay. Ya. Okey. Jadi apa saya nak kaitkan dengan kita ni? Kira kuatlah ni, mudah-mudahan. Yang dapat kuliah subuh, sembahyang subuh berjemaah ni kuatlah. Tapi itulah pasal yang tadi. Seperti tanya soalan yang tadi. Ingat syaitan, dia nak rehat ke? Contoh ingat syaitan, ingat suka ke tengok kita ni? Dia dah janji dah minta dengan Allah kan? La urwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Kecuali yang tak dapat sesatkan ialah hamba-hamba kamu yang ikhlas saja. Jadi nak pergi cara macam mana? Ni. Bagus dah, molek dah datang daripada nak pergi masjid, nampak orang pula bersekolah, ajak lah bersekolah. Dia dah start dalam hati. Teruk kan ya orang ni. Patutnya kita kalau ada dia lintasan tu kita astagfirullahalazim. Ya, sebab kita ni bagus pun sebab Allah tutup aib kita. Jadi ingat ya. Saya, tuan-tuan, puan-puan muslimin nampak bagus kan? Sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, habislah kita. Habislah kita.